Kita jaga. Minta maaf ah. Tekun. Apa nak? Minta maaf. Sorry. Dia mana? Tadi. Nah. Tiga dua. Sekejap, Isyal. 3-2 dia. Ini lagi kanan ni. Itu lah. Kita tengok longkang lah, silap lah. Oh, kasih lah. Oh, ni dia ni. Sembung ada. Ya ke? Ada nak baca lapar kan? Nak lapar kejap lah. Ya. Kita tak nak ni. Apa? Ini boleh. Masuk dia buka terus. Ha? Ni tolong bang. Lama-lama kau begitu dia pergi hantar ikan dia. Ha? Ikan dia? Oh ya, koyak pun dia. Asal rambut? Rambut. Rambut mana depan mana? Ha, depan tu. Dia tengah pegang ke apa? Tak ah. Kalau dia pegang cabut. Jangan tengah lepas. Dia melupuh. Biasa dia pegang tali rambut dia gila. Alhamdulillah. Ada kau. Oi. Oh, tak pula kena. Oh. Tak boleh lawan Sifu ah. Lawan ah. Boleh. Dia ni pau, tengok pau. Ah, dia ni. Kalau nampak dia 4 dia ni.
Kan? Oh. Bagi bau. Jangan terus. Jangan terus. Ya lah. Ada, baru 34. Ada. Satu ah. Lubang kan. Hoi. Locak-locaknya. Tak saya. Ini cakap. Umpan pau eh? Okey, sedikit berita memancing. Oh, berita memancing Okey, besok malam hari Rabu, Tombio cuti lah, tak ada buat game. Hari Khamis, Bedeng juga cuti, tak ada buat game. Okey, Jumaat malam 1, Kolam Pancing Semelang juga cuti, tak ada buat game. Cuti hari Khamis ada ikan baru sampai. Hari Khamis ada sampai. Ingat hari Jumaat dapat game tak jadilah. Ikan hari Khamis ada sampai tadi bos sudah telefon. Ikan tak tahu nak buang ke mana. Jadi pakai siang ambil lah. Lebih kurang 1 tan ke begitulah dia cakap. Hari Khamis dia cakap dia akan hantar. Kita buka semula mungkin hari Jumaat minggu hadapan 27 kalau tak silap lah. Kita tengok lah place 27 hari bulan, hari Jumaat minggu hadapan kita buka semula. Yang tak balik kampung, Sungai Tiram on. Pak Beluk cakap Sungai Tiram on. Peminat Sungai Tiram Batu 16 Kolam Pak Nyoto on Muni buka. Lagi satu ada Cermai ada on juga. Silap Cermai ada on juga lah. Cermai saya tak dapat info Cermai. Okey, Cermai ada ke tak ada? Tak ada timbang pun. Okey, Cermai belum ada timbang lagi. Cermai juga bukan on 2 kolam lagi ada. Hilang boleh dengan atas. Aduh. Patah syarot. Lampu. Orang patah jaga. Orang patah. Joran L. Raya tak jadi. Raya tak jadi. Kita bawah kanan. Joran L. Kamu ada nak masa Tapi kau memang legend lah. Apa Joran L lah. boleh patah kau tembak. Apa ni? Ni apa? Esok clean. Pula. Jangan terus. Itulah jangan terus. Untung ada. Buat satu. Buat satu. Ni arak dia. Ada kabel lampu tu yang tekat. Mana patah sial. Sangkut dekat tu. Dekat pancang. Balik along kau. Dah. Kau buat dia. Rot kau ah. Lampu raya rosak. Raya tak jadi. Raya tak jadi. Rod dia terplay out. Dapat layout.
Punca pakai lampu patah. Alamak balik tinggi. Kena. Sekali patah. Dia aku rasa terbalik kat cincin tu. Ha. 70 gram 4770 ikan terengat tempat ke-20. Tempat utama masih lagi kekal 6 kilo 660 gram 6660. Kategori 3 kilo 780 gram ke bawah ikan terengat tempat ke-70. 3 kilo 580 gram 3580 timbangan pertama ikan terengat tempat ke-70. Untuk tempat ke-10 3 kilo 735 gram 3735 timbangan pertama tempat ke-10. Okey, untuk ikan juara berubah 3 kilo 765 gram timbangan kedua dinaik pukul 1.34 minit pagi nombor resit 981 naik timbang 1 timbang depan. Yang timbangan pertama tadi naik di timbang 2 timbang belakang pukul 10.50 minit malam nombor resit 166. Putus. Biasa. Asyik putus tinggal. 10 minit 10 minit terakhir. Okey, di sini saya mewakili kaki tangan kolam pancing Cemerlang. Okey, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri buat sahabat-sahabat pancing semua. Dan juga kami juga memohon ampun dan maaf kepada sahabat-sahabat semua sekiranya ada terkasar bahasa tingkah laku kami berada di kolam pancing Cemerlang. Jadi kami mohon ampun dan maaf. Dan juga sekiranya ada termakan dan terminum, kami minta halalkan sama-sama kita minta halalkan. Okey, buat sahabat-sahabat yang nak balik ke kampung buat sahabat-sahabat yang nak balik ke kampung, berhati-hati di jalan raya. Di sini kami doakan buat sahabat-sahabat semua sampai ke kampung halaman dengan selamat dan juga selamat juga sampai ke Johor balik jadi sama-sama kita doakan dalam perjalanan semoga selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Yang saya dapat tahu pada malam ini juga ada sahabat-sahabat kita yang nak balik balik ke Pantai Timur malam ini, besok malam kita nak balik Okey, di sini saya doakan selamat sampai ke kampung halaman. InsyaAllah saya juga mungkin balik ke kampung pada hari Kamis malam saya juga akan balik ke kampung juga Okey, buat sahabat-sahabat yang ada nak balik pada hari Kamis malam Jumaat menuju ke utara, InsyaAllah saya juga pada malam Jumaat selepas tarawih tu mungkin saya juga bergerak balik menghadap ke utara. Buat sahabat-sahabat yang nak sign balik, okey, boleh. Nanti boleh kita jumpa di highway ke dekat mana. Okey. Bobol sedap Dah tumpang kita dah penuh. Nak tumpang kita dah penuh. Kita dah penuh tumpang. Bonet ada, bonet. Dah balik kampung joran bawa. Jangan tak bawa joran. Nanti nak balik ke Johor Bahru singgah mana-mana. Pahang ada, KL ada. Jangan suka dulu. Kalau saya menang malam ni, minyak besok turun. Pernah minyak turun sampai beratus. Kalau pada separuh pun satu lebih. Ini dah sampai 200 kilo separuh. Ngantuk dah aku. Baik. Tadi betul.
Tu, tadi betul. Double lah. Allah. Apa yang termakan racun? Oh.